Bok aku pula. Boh lah. Boh. Dah lama. Hello, assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita akan turun ke laut. Aku akan naik boat Aero lah. Target kita nak mancing bottom drift hari ni. Kita bawa mesin elektrik apa semua. Cuaca agak masam, agak hujan, tapi kita tak tahu macam mana. So apa pun kita cuba dah tengok hari ni macam mana. Okay, so jom kita saksikan aksi hari ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap cuaca bagus lah. Kucing kepala lo. Hujan masih renyai. Masih duduk turun. Basah hari. Lagi kalau dia tak cek. Dia kata hitam putih. Tapi dia bukan dia salah sebab dia kata lah tu dah lama. Dalam 2-3 hari tu dia demand. So dia akan naik dan kadang-kadang lebih daripada 100%. Tapi after a few months dia akan come back balik dengan harga dia buka. Maknanya kalau 35 sen, 35 sen. Boleh pakai? Oh. Boleh ni kena buah mata tengok dah ada buah. Banyak. Entah dah. No. Oh, kan sembok kat bok aku pula. Dah lah. Dah. Boh lah. Boh. Tak keluar pun. Keluarkan segala masalah di dunia ini. Ni bukan mabuk bang. Bini saya pregnant pun. Morning sickness. Morning sickness. Aduh, morning sickness. Oh, morning sickness. Bukan sickness kan. Takat alum jadi tak alahan lah. Betul. Morning sickness dengan standard selalu alahan kena saya. Morning 10.45. Okey morning dia. Morning lagi. Tapi tak keluar. Tak boleh. Betul tak. Okey. Okey. Ada takkan teko muntah. Alah. Tanda. Mangkuk aduh. Okey. Aduh tak cukup boleh main tuju kat kita lagi. Api ni pun. Bagi lah. Carut lah. Oh, tak bodoh. Dia tahu dah lu besar lagi dia main talor kita. Apa benda? Main lagi nampak. Korang cerdik lah. Kayak tak ada. Dia tahu dah lu dia lagi lembut. Lagi besar kita. Lagi muntah pula. Saya masuk enjin. Saya kosak tak tu. Jangan pegang tek. Okey, kosak. Kali aku kena. Sama-sama naik kalau kena. Kali aku kena. Sama-sama naik kalau kena.
Bila kendor, mention. Sekejap. Anda takut. Lepas tu, orang yang tengah try, dia telur, abang kena follow up dia. Tak boleh Dia biar. landuk tu. Kalau abang biar, dia akan jadi double. Abang punya sekali dia akan jadi B. Faham tak? Dia akan jadi B. Dia sini tu try lah. Kalau abang duduk, abang cekang, dia naik sekali je. Okey. Boleh faham dia punya konsep? Aduh, saya landuk dia tu. Dia. Saiz lah. Dia. Saiz lah. Landuk. Dah naik belum? Ada suci gila landuk dia. Ini baru saiz. Oh, Suci. Ini baru selesai. Oh, landuk nice. Kaci. Ada ini di sini? Panjang. Udah dapat kuning. Oh, sini. Dengan kuning. Red card. Hey, what? Apa ni? Kuning. Don't you want me that one? Lagi. Bagi dia keluar. Pujuk. Loka. Jangan ketat. Okey, go. Jalan. Okey, kamu. Berapa? Tunjuk kamera. Mantap. Dan go. Dia betul makan. Masih kasak lah. Dia boleh ikan apa ni kau? Dia boleh Kan boleh lagi. Ha? Umpan dia boleh dapat cakok. Oh, lepas kat mana lagi? Dapat uji rakit dia bentuk tu. No. Mak ada bodoh. Tu. Boron. Ompong boron. Oh, tu besar. Boron. Ompong boron. Nampak. Tu. Ada punya apa? Oh, tu besar. Boron. Yes. Tak payah beli. Tak payah beli. Ikan tak payah beli. Up sikit. Tu. Mantap. Okey. Dah. Baru je dah. Baru nak ambil. Nak ambil batu bagi pecah sawi lain kali kau tu buka tinggal. Nama. Ya tu lah awak. Aduh. Jangan mana ni. Aduh dah tengok dia. Budak kita campur lepas. Woi. Dah macam ni apa benda ni? Budak kita campur lepas. Macam ni apa benda ni? Apa benda ni? Aduh, amal ni dalam ni. Dah kita campur lepas ya, buang lepas tu ah. Tahu, ada amal ni. Sembang dia. Yalah ibu polisi. Saya kalau merah. Kando. Aku malu padamu. Mana ibu polisi? Harapan ni. Kuatnya dia tekan tadi. Kena sedut lah, jenis apa tadi? Tak pandang asai. Kena sedut. Dok. Tekan tadi kat atas. Ni dah boron. Dia kena tadi kat atas. Dia tekan tadi kat atas. Aduh. Kena sabar lagi. Abang. Lojek. Woi, rek habis kerja dia tu. Pagi dah lah kena kalancau tu. Lo leader lu kau putih pula. Aduh. Leader lu kau ke tak? Ayo putih pula. Oh, mati gua. I want to see my life.
double strike. Okey. Jatuh pula tu hege-hege pula sampai tak pakai tu. Oh, buk saya Lando. Tua Lando. Oh, dah. Nak lagi betul. Ada putih-putih rumah dia main-main buruk dah pukul dah. Dah. Oh tu kena. Kodok apa belum dah ni? Apa baru apa ni? Lando. Apa ni? Jaga-jaga ni. Jangan. Landuk ni. Menekan lagi. Ibu kerusi. Landuk. Alright. Sampai ke 9 minit. Ini saja rezeki kita. Ya, jangan masuk skor ni. 2 minggu kita main lagi. Jadilah daripada mabuk tadi sampai balik tak ada apa kan. Jadi ya. Okay, mari kita adjust ikan pula. Adjust ikan. Okay, kita Kau padu. Jadilah hasil mabuk. Okay guys, alhamdulillah aku dah sampai kat rumah. Sakit badan lah. Buk hempuk kena dengan lu tu, sakit badan tu. Ikutkan tadi aku rasa dalam pukul 10 ke 11 macam tu. Dan memang aku tak boleh nak mancing. Memang kalau aku mancing memang aku mabuk lah. Kira aku mabuk lah ni. Kalau aku mancing memang boleh muntah lah. And then 3 orang kami mabuk. Pukul 10-11 tu aku decide mungkin ingat nak ajak balik lah. Tapi disebabkan dah halang-halang keluar tu, kalau balik pun nak kena bayar kos boat yang sama. Tengok lagi 2-3 orang pun boleh mancing lagi. So kami beritahu mereka, okay, tak apa, kita teruskan mancing dulu lah. Mana boleh mancing, kita mancing dulu. Kut sagi reda ke apa ke. Alhamdulillah kami boleh juga lah kutik ikan macam tu kan. Boleh bawa balik. Kira better lah daripada balik tangan kosong. Macam ni lagi okay. Tapi apa pun alhamdulillah ada hasil juga ni. Okay, so kita akan jumpa lagi lah next time. Aku harap next video yang kita mancing bottom drift ni akan lebih gasap. And aku akan tunjukkan apa semua. Okay, share dengan apa semua. Apa pun kita jumpa lagi next time. Bye, Assalamualaikum.